dititipkan, beri kepada kawan-kawan, sama ada kaum muslimin ataupun kaum muslimat. InsyaAllah. Baik, sekarang kita pergi kepada ayat 27 hingga ayat 29 surah Al-Baqarah. Ayat ini, 3 ayat ini tiada asbab nuzul. Tidak ada sebab turun ayat ini secara khusus, melainkan ianya merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ayat 27. Ayat 27 itu sebenarnya sambungan dari ayat 26. Dia sambungan dari ayat 26. Sebab ayat 26 yang kita belajar dulu, akhirnya Allah Ta'ala menyebut wa ma yudillu bihi illa al-fasiq, dan tidaklah menyesatkan perkara itu, perkara-perkara tidaklah menyesatkan dengan perkara itu, dengan apa yang mereka tomahkan itu, melainkan orang-orang fasik. Orang fasik saja yang memperlekeh-lekehkan perumpamaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Allah Taala pakai perumpamaan saja. Dah tak ada lagi tu makhluk-makhluk yang lain selain daripada ini yang Allah Taala jadikan sebagai perumpamaan. Jangan-jangan ini Al-Quran ini karangan Muhammad tak? Sebab kalau ianya datang dari Tuhan, sudah tentu perumpamaannya berkelas tinggi, kan? Berkelas dunia. Ini pakai nyamuk, laba-laba, Allah. Dan inilah apa yang diperlekehkan oleh orang-orang fasik tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak lihat siapa dia orang fasik ni yang Allah Ta'ala sebut kita fasik. Siapa dia orang fasik ini diterangkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-27. Siapa dia? Orang fasik ini alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini orang-orang yang berombak, jadi mencabul perjanjian Allah sudah dipertemukannya. Orang yang berombak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia lain yang Allah Taala perintahkan, lain yang dibuat dan dispin pula. Dia putar. Bila Allah Taala kata, contoh, khudh min amwalihim shadaqatan tuqattiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat dalam surah At-Taubah. Ambillah daripada harta mereka itu sedekah, iaitu zakat. Zakat itu akan membersihkan harta mereka dan menyucikan hati-hati mereka. Dia tahu. Dia kata zakat ini belum wajib atas kami, ataupun kami terima kewajipan berzakat ni tapi kami belum layak. Belum layak. Kami terima kewajipan zakat ni, tak ada masalah, kami terima, tapi kami belum layak lagi mengeluarkan zakat. Wahal harta itu lebih daripada mampu mengeluarkan zakat. Dia kata kenapa jolok kami ni, kenapa tak jolok orang lain? Orang lain pun sama je. Orang lain pun layak juga mengeluarkan zakat. Kenapa kami yang kena? Dia pun tak. Ataupun contoh, ini orang yang
mentafsirkan agama ni pun akal dia. Dia tak berpandu kepada Al-Quran ataupun hadis Nabi, dia ikut akal dia. Contoh, kaum wanita misalnya muslimah wajib menutup keseluruhan tubuh badan dia kecuali yang zahir sahaja. Dalam mazhab Syafi'i kita, muka dan kedua tapak tangan. Jadi dia spin. Bila orang tegur kata kenapa tak nak pakai tudung ni, usia dah banyak, bila kan nak pakai tudung ni kah? Dia kata apa? Tak penting tudung-tudung ni semua, yang penting hati. Nampak miskin. Dia pusing. Dia tengok pula orang lain. Itu berapa ramai tengok yang pakai tudung, tapi mulutnya cabut, suka menyampaikan fitnah, suka mengadu domba, suka gosip-gosip, suka melakukan. Saya walaupun tak berdoa, saya tak campur Allah. Saya tak campur Allah, saya tak tahu cerita-cerita dalam masyarakat ni, saya tak tahu. Orang tanya saya betul ke tak, saya tak tahu, saya tak tahu. Saya tak ada kena-mena dengan saya. Itu lebih baik kan? Nampak. Hati saya lebih baik daripada hati mereka yang bertutup. Nampak. Sedangkan menutup aurat itu satu kewajipan. Yang tentang mulut kita ni satu benda yang lain. Itu satu benda yang lain, yang berbeza. Menutup aurat tetap satu kewajipan. Wajib bersih. Ini ni ciri orang-orang fasik. Ciri orang fasik ni. Kemudian Allah SWT sebut lagi, apa ciri orang fasik? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ciri yang kedua yang Allah telah sebut dalam ayat ini, dan memutuskan perkara yang disuruh oleh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di atas bumi. Allah Ta'ala semua hubungkan silaturahim. Dia memutuskan tadi silaturahim kembali. Allah Ta'ala suruh supaya bermuzakarah, bermuzakarah, wasyawirhum fil amr, bermesyuarat dengan mereka dalam urusan-urusan. Kalau kamu nampak ustaz-ustaz hantar surat daripada awal dapat tahu, tengok itu, hantar surat. Kita ada authority, kita adalah ahli dalam agama. Hantar surat. Ustaz, perkara teguran berkaitan hadis